Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial bagaimana untuk menggunakan generator yang telah anda dapatkan link dia. Jadi tanpa membuang masa, perkara pertama, setelah anda copy link itu, anda pergi ke Google Chrome ataupun apa-apa browser Mozilla dan sebagainya. Anda ada hanya perlu paste tadi dan tekan enter lah untuk masuk ke copy tadi tu. Jika dah dapat, dah keluar macam ni, anda hanya perlu tekan make a copy. Tak payah usik apa-apa, tekan make a copy saja. Sebab salinan ni akan jadi hak milik anda lah. So kita akan dapat paparan yang macam ni. Ini adalah total character prompt generator version 2 yang belum lagi siap tapi dah boleh guna, yang saya akan release kemudian lah. So untuk pertama kali awak perlu pilih awak nak character core awak tu apa. Character awak nak pakai apa. Cyborg. Okay, saya pakai yang mudah-mudah untuk kita terus dapat faham dan buat terus macam mana nak guna generator ni. Jadi badan dia kita nak, okay lah, kita ambil main je lah. Kita ambil yang mudah-mudah. Usia dia pun kita ambil middle age. Etnik ni penting, awak nak dia punya muka macam mana. Kalau untuk saya ambil yang mudah-mudah saja lah. Okay, pose dia ada macam-macam pose. So kita ambil standing. Warna rambut dia nak botak pun boleh. Okay, kita ambil ni lah, short silver. Mata, kita ambil mata warna ok lah, kita ambil black saja. Ini untuk dia punya parut lah. So parut dia awak boleh pilih lah, awak nak parut mana. ok, kita ambil robotik saja parut dia. Outfit, ok, ni outfit ni mungkin kita ambil cyberpunk. Accessories yang awak nak pakai. ok, so kalau pakai gas tu, topeng gas ni, so nanti dialog tak nampak lah mulut dia kan. Jadi kita pakai yang macam ni je lah. Jadi dia punya senjata mungkin boleh, kita boleh ambil rifle lah. Okay, personality dia kita ambil yang simple-simple je, yang calm. ok, so kalau awak tak nak pilih current emotion ni, kalau tak nak, adalah awak dah terpilih surprise, kejut kan. So nak padam dia, klik kat tempat tepi je ni, tepi keluar kotak ni, tekan backspace di keyboard. Ni pun sama juga. ok, kita pilih je lah, sebab banyak kan saya tak dapat nak fikir sangat. ok, dialog je, cara dia bercakap, kita ambil YouTubers ke, tone dia bercakap, agresif ke awak nak pakai, mungkin calm sajalah. So dalam ni banyak lagi yang saya tak update lagi, jadi saya tak boleh release sebab ni tak siap lagi. Tapi untuk tutorial ni sama je macam generator lain, step by step dia sama je. Jadi kita boleh pilih standard untuk mudah. Style dia pun kita ambil standard je semua. Setting dia, environment dia, macam saya tadi pada awal saya dah ambil cyborg, mungkin lagi sesuai kalau kita pakai cyberpunk. Ataupun kalau awak nak pilih mana-mana pun boleh. So kita nak yang mudah-mudah, kita ambil klik sikit lah. Kita ambil ramah mata weh. Kalau kita try kita try ambil stall sajalah. Bila waktu ni berlaku, malam lah. ok, ada snow, kita nak buat ada snow sikit kat belakang tu. Kita nak ada orang berlari ke. Shot type ni kita ambil middle shot lah, untuk nampak para perut macam tu lah.
So kamera angle ni kita ambil eye level saja. Movement tak payahlah kita bergerakkan dia, kita pakai static. Frame rate ambil 30 lah, nampak real sikit. Shutter style natural. Ratio dia untuk pilihan awak lah, awak nak untuk TikTok ke apa. Ok, lens focal ni untuk portrait elok ambil tu lah. So dalam ni nanti lagi ada lagi yang saya akan tambah untuk kemudian dah siap baru kita boleh release. Ni untuk contoh macam mana user guide, macam mana awak nak pakai nanti generator. Sama je dia punya semua cara nak pakai dia. Ok, background bokeh untuk bagi blur sikit belakang dia. Lighting dia kita nak ambil cinematic. Source lampu dia mungkin neon light lah, sesuai dengan yang kita setting semua ni lah. Kita ambil triangle light, depan, belakang, tepi. Baru cantik sikit. Tone warna je kita ambil untuk dynamic. Kalau nak buat live video pun boleh, movies pun boleh. Grading warna dia saya berpang jugalah. Kita try ambil filling grain. Resolution ambil 8K teruslah untuk gambar yang berkualiti tinggi. HDR. Untuk sound ni saya memang tak masukkan lagi apa-apa untuk background muzik. So memang kosong lah muzik 1, muzik 2 ni. Arahan tak ada. Yang paling penting awak kena pakai quality booster lah untuk bagi realistic motion, hyper realistic. Semua dah ada lah. Awak tak pening, awak tekan dia, siap. Sama juga macam negative prompt ni, untuk mengelakkan daripada AI kita bekerja salah lah. Macam kita remarkskan dia supaya tak jadi back anatomy, jari ada 10 ke untuk satu tangan. Jadi tak payah pening-pening, awak tekan ni je. So kita dah dapat ni semua. Ok, dialog dia contoh kita cakap let's go. Jadi bila dah siap, awak boleh pakai copy prompt yang ni ataupun yang ni. Jadi saya suka pakai JSON sebab nanti senang nak edit. So awak jangan tekan reset all ni, nanti dia akan kosong balik semua ni. Kalau nak tukar satu, klik backspace. Kalau reset all ni semua kat sini akan kosong kembali macam mula asal. So, tadi kita pakai sini pun ada logat, slang-slang logat ni. Okay, kita pakai TikTokers. Ok, bila dah siap semua, awak dah setting ni semua, awak klik ni je, klik, tunggu script tu running. So bila ada keluar macam ni, dia nak auto-write, awak tekan ok je. Awak tak payah tekan apa-apa. Ambil advance, pergi ke auto butang reset. Walaupun dia tulis unsafe, tapi sebenarnya Google dia punya syarat untuk apalah, dia punya security saja. Ok, jadi awak tekan continue. Ok, dah keluar dah salin JSON ni. Apa yang perlu kita buat, kita highlight semua ni, kita tekan di keyboard kita Ctrl C. Kemudian dah ni, jangan buat apa-apa, biar dia macam ni. Pergi ke Grok. Ok, grok.com, awak ambil imagine untuk hasilkan video tu. Jadi kita terus paste saja kita punya type to imagine ni, Ctrl V. Kalau ada gambar yang awak nak adjust, awak kena attach ni lah. Tapi untuk kali ni saya nak tunjukkan macam mana nak run generator ni. So bila dah ada ni semua, just tekan start. Kita tunggu hasilnya. Tunggu dalam beberapa, kurang lebih macam bawah 5 minit lah, 2 minit macam tu, bergantung pada awak punya sambungan internet lah. Kalau laju, lajulah. Kalau tak laju, mungkin agak makan masa sedikit lah untuk AI generate awak punya arahan. Jadi kat sini lah tadi arahan yang kita ambil daripada JSON tadi tu kan. Ok, nampak? Ok, so kita dengar sikit. Let's go. Ok, inilah arahan yang saya bagi tadi tu. Kat Let's belakang go. background ada orang berlari, salji, male, middle age. Let's go. Futuristic colour ni, short silver rambut dia, mata dia hitam. Let's go. Jadi kita kalau nak adjust, boleh adjust dekat sini. Lagi Let's mudah go. berbanding dengan ni lah prompt biasa tu. Jadi mungkin mata ni kita ubah Let's jadi go. glowing red. Let's Middle go. age ni mungkin kita boleh ubah
teenagers. Ya ke? Let's go. Ni kita boleh ubah Chinese mungkin. Chinese tu. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Ni saya Let's cakap dia go. booster dengan dia punya ni. Let's go. Baca balik. Mungkin kita nak ubah. Let's go. Hello world. Okay, contoh. So kita redo Let's lah. go. Kita redo balik. Kita tunggu je siapkan. Okay, yang mana yang macam ini kita dah siap ni. Let's go. Kita download saja file ni untuk simpan kan. Okay. So kita tunggulah siap dalam lebih kurang seminit macam tu kan. Ok, dah pun siap. Hello world. Ok, berjaya ya kita hasilkan Hello world. kita punya karakter yang sesuai dengan apa yang kita Hello world. beri arahan menggunakan Hello generator world. yang telah dihasilkan. So kita berbalik kepada okey, sebelum tu kita ni Hello world. kita punya audio ni ataupun pause saja. Okay, yang ni kita tekan OK saja. Bila kita nak buat balik semula, kita just tekan reset all. Okey, tekan reset all, kita tunggu. Okey, awak tengok nanti dia akan clearkan semua balik seperti sedia kala. Okey, setakat ini saja perkongsian macam mana nak gunakan generator. Saya doakan semoga generator ini dapat memberikan manfaat kepada semua pengguna, dan jika ada sebarang pertanyaan ke maklum balas, anda semua boleh lontarkan dalam grup sokongan Telegram yang kita invite Okey. Okey, itu saja. Semoga berjaya. Assalamualaikum.